turn on store. Okey, sahabat boleh tengok Alright, turning on 2 outlets. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, lama dah tak buat video sahabat Okey, pada awal video tadi saya dah tunjukkan bagaimana saya menyiram pokok menggunakan telefon saja maksudnya kat sini kalau saya berada jauh daripada kebun ataupun saya berada di luar kawasan lah ataupun outstation, saya masih lagi boleh buat siraman dan juga pantau keadaan pokok lah. Okey, jadi peralatan yang perlu kita ada lah ataupun device yang perlu kita ada untuk membuat sistem ini, kita perlu ada router ataupun modem untuk internet, kemudian bekalan elektrik ataupun solar lah, dan seterusnya. Untuk menghidupkan pump saya menggunakan smart plug, kontaktor dan thermal overload relay. Kemudian untuk kita tengok keadaan tanah pula, kelembapan tanah, saya menggunakan Zigbee soil moisture sensor dan juga Zigbee gateway hub. Okey, jadi semua device ini dia akan bekerja dengan Smart Life ataupun Tuya, dan juga Google Home ataupun Google Assistant lah. Okey, baik. Ini contoh plug Okey, smart plug yang akan menghidupkan coil kontaktor lah. Kemudian ini smart plug kemudian kuasa yang akan menghidupkan enjin akan melalui kontaktor dan juga thermal overload relay lah. Okey, kemudian peralatan ataupun device yang saya pakai ni, ini router lah. Okey, router untuk internet. Kemudian yang ini Zigbee gateway hub lah, yang kita gunakan untuk soil moisture sensor sebab moisture sensor tu dia menggunakan teknologi Zigbee lah. Jadi kita terpaksa pakai hub yang warna putih ni, barulah kita boleh sambung dengan router internet kita tu sebab dia tak boleh direct pada wifi ni internet wifi ni. Jadi terpaksa pakai hub lah. Jadi hub ni pun boleh kontrol banyak sensor jugalah, terutamanya produk daripada Zigbee. Untuk cek kelembapan tanah saya menggunakan Zigbee soil moisture sensor dan juga Zigbee gateway hub. Okey, sebab sensor ni dia tidak boleh direct pada wifi sebab dia teknologi Zigbee ni dia akan menggunakan hub dulu, barulah kita boleh sambung kepada router kita lah. Okey, sebelum saya buat siraman saya akan cek dululah keadaan tanah humidity dengan dia punya temperature lah. Biasanya humidity lah, jadi saya akan gunakan aplikasi Smart Life ni. Okey, dalam Smart Life ni saya dah ada soil sensor yang kat bawah ni. Okey, kita cek soil sensor. Dan bacaan soil sensor sekarang ni 87% humidity dia punya temperature 26 darjah Celsius lah. Okey, humidity 87% ni biasanya saya akan tak akan buat siraman lah sebab tanah terlalu lembab Okey, dia punya bateri pun masih lagi 100%. Jadi biasanya kurang daripada 20% lah keadaan humidity ni, barulah saya akan buat siraman lah. Okey, buat siraman. Sekarang ni bacaan dia 80% lah, jadi kita tak buat siraman lah. Okey, kalau humidity tu kurang daripada 20%, barulah kita start buat siraman lah. Okey. Untuk siraman automatik saya ni, siraman jika saya berada jauh lah. Okey,
saya tak berada di kebun, jadi saya akan gunakan dua aplikasi lah, Smart Life dengan Google Home ataupun Google Assistant Okey, kita tengok yang pertama Smart Life dulu lah. Okey, kita klik yang butang biru ni Smart Life. Okey, dalam Smart Life ni saya ada banyak switch lah. Okey, switch A, B untuk siraman, switch C dengan D untuk air masuk ke tangki lah. Okey, jadi kat bawah ni sahabat boleh tengok lah soil sensor. Okey, soil sensor yang saya tunjuk pada awal video tadi. Okey, untuk switch A ni untuk siraman ni, kalau saya tak nak guna Google Assistant, saya boleh guna Smart Life lah. Okey, jadi kita tengok dulu switch A ni. Okey, dalam switch A ni sahabat boleh tekan terus lah kat sini on off, ataupun sahabat boleh gunakan timer lah, jadual Okey, yang ni saya dah setkan dia punya jadual lah. Maknanya yang ini, kalau yang kat atas ni dia akan on pada hari Isnin, Rabu, Jumaat dan Sabtu lah. Kemudian pukul 8 on dan dia akan tutup pada pukul 8.10 pagi off Okey, kalau saya aktifkan benda ni, dia akan bekerja ikut jadual lah. Pump A ni, okey, pump A dan juga pump B satu lagi pun samalah dia punya setting Okey. Kalau saya nak teruskan on terus butang pun tak apa, kita on dua sekaligus lah. Okey, kat sini saya akan tekan je butang kat sini A dan B ni. Okey, kita akan tekan. Okey. Okey, dua ni maknanya pump dah jalan lah. Okey, pump dah jalan. Kemudian air dah penuh tu, kita tutup balik lah. Okey. Okey, sama juga dengan pump untuk sedut air ke tangki C dengan D ni, jadual dia sama je. Okey, kalau kita ikut jadual ni sama je, cuma yang ini kita boleh set lah pukul berapa kita nak ikut jadual Tapi kalau tak nak ikut jadual pun sama kita tekan je switch yang kedua-dua switch ni kat sini, dia akan hidup lah. Okey, ini kalau saya guna Google Smart Life lah. Kalau saya nak guna Google Assistant, lagi senang lah bercakap je. Okey, sebagai contohnya lah, yang ini kita tekan butangnya lah. Okey, sistem yang kedua Okey, sistem yang kedua saya akan gunakan Google Assistant ataupun Google Home lah. Okey, Google Home ni saya akan tekan butang ni. Yang ni saya akan bercakap je lah. Tapi sebelum tu kita akan tengok dulu lah device kita ni dah online, cuma kita tak on lah. Kalau dia offline, dia akan tulis kat sini offline dia akan ada warna kuning lah, offline. Okey, yang ni maksudnya pump ni off. Okey, untuk Google Assistant ni saya buat dua serentak lah. Satu store, dia ada switch A dan switch B untuk siraman. Kemudian saya buat lagi satu room, kita panggil room room yang untuk siraman saya letak nama store, sebab dia akan hidupkan serentak bila kita bercakap, kita arahkan dia akan hidup serentak lah. Kemudian room yang kedua office maksudnya untuk pipe sedut lah. Yang ni switch C dan D saya namakan dia office sebab dia akan hidupkan serentak lah. Okey, sekarang ni kita cubalah untuk gunakan cara speech lah. Okey, speak. Okey, untuk rakaman dia ni, apa yang saya cakap dia tak ada sebut lah. Nanti saya akan rekod balik lah, sebab dia takkan bunyi, sebab rakaman untuk screen ni dia tak ada mikrofon jadi tak boleh lah. Okey, kita try dulu. Office on. Alright, turning 2 outlets on. Okey, sekarang ni dia dah on. Kemudian kita akan tutup balik lah. Office off. Okay, turning off 2 outlets. Okey, sekarang ni dia dah off. Okey, andai kata air tu dah penuh lah.
Okey, sekarang ni kita tengok pula yang siraman lah. Yang siraman tadi saya namakan dia store. Dia akan hidupkan serentak lah. Store on. Sure, turning on 2 outlets. Okey, sekarang ni kita tengok bahagian store ni akan warna biru. Dia akan hidup lah. Ni maknanya pump tengah running lah. Okey, kita akan tutup balik lah. Store off. Okay, turning off 2 outlets. Okey, kita tengok balik. Tadi biru, sekarang ni dia dah off. Okey. Ini cara kita gunakan Google Assistant ataupun Google Home lah. Dia sama je. Okey. Okey, saya akan gunakan Google Assistant Okey. Jadi bila saya activate benda ni, pump akan hidup lah. Okey. Turn on store. Okey, sahabat boleh tengok Alright, turning on 2 outlets. Okey, sekarang ni dia dah pump dah on Okey, pump dah on. Jadi kita akan tutup balik pump ni lah. Okey, sekali lagi saya gunakan Google Assistant. Store off. Alright. Okay, turning 2 outlets off. Okey, pump dah mati Okey. Ini yang saya pakai Google Assistant je lah. Okey. Kat dalam ni kat dalam ni, dalam apps ni kita ada Google Assistant lah. Okey. Jadi mudahlah kerja Walaupun saya duduk jauh, saya boleh gunakan sistem ni lah untuk hidupkan untuk siraman Okey. Sekarang ni pump dah mati dah. Okey, kita akan tengok pula yang tangki lah, untuk pipe yang sedut ke tangki Alright. Okey, untuk tangki yang kita sedut air pula kita nak tahu air tu masuk, bila air tu penuh, kemudian bila air tu penuh lah, ataupun pump tu berhenti. Jadi sekali lagi saya akan pakai Google Assistant ni lah. Okey, Google Assistant ni. Okey, saya akan pakai yang inilah. Saya pakai yang Google Assistant terus lah. Okey, kita akan hidupkan pump ni. Okey, sekarang ni kalau sahabat tengok kat sana, air masih tak masuk lagi lah. Okey, sekarang ni kita akan gunakan yang ini Okey, so saya akan tekan Assistant ni. Okey, kita tunggu sekejap Office on. Okey. Okay, turning on 2 outlets. Okey, sahabat tengok air dah mula masuk. Nampak air dah mula masuk dalam tangki lah. Okey, andai kata air ni dah penuh lah. Okey, air ni dah penuh. Saya boleh pantau dengan CCTV lah. Kejap lagi saya akan tunjukkan yang CCTV. Okey, sekarang ni kita akan tutup balik pump ni. Sama ada betul-betul andai kata dah penuh, saya pantau dengan CCTV. Kemudian kita nak tutup balik lah. Okey, kita nak tutup balik pump. Okey, sekali lagi saya pakai Google Assistant Okey. Kita tengok ni. Okey, sekali lagi saya pakai Google Assistant. Office off. Sure, Okey, turning off 2 sahabat tengok outlets. Okey, air dah mula berhenti. Okey. Maknanya sistem ni berjaya lah. Baik, yang ini adalah rakaman CCTV lah untuk saya pantau keadaan air. Okey, CCTV ni saya memang fokus pada tangki lah, untuk kita tengok
sama ada air tu dah masuk ke, dah penuh. Kemudian sama ada pump tu berhenti ataupun tidak lah. Okey, satu lagi saya boleh gunakan sensor water level sensor yang saya akan letakkan pada tangki lah. Okey, letak pada tangki supaya apabila air dah mencapai tahap maksimum lah, dia akan bagi amaran pada phone saya lah. Jadi saya boleh tahulah keadaan air tu banyak mana. Okey, jadi setakat ni lah perkongsian saya untuk kali ni sahabat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay, ini sistem yang mudah je lah yang saya buat, sebab nak pakai IoT tu semacam tak berbaloi lah, sebab kebun saya pun kecil. Okey, sekian, terima kasih.